Imbas kembali kepada tingkatan 2 bab 8, graf fungsi. Apa yang kita diperkenalkan kepada adalah apa itu fungsi. So, fungsi itu adalah suatu perhubungan yang khas, Ya, perhubungan yang khas. Apa maksud ni? Kerana terdapat 4 jenis perhubungan. Satu kepada satu, banyak kepada satu, satu kepada banyak dan banyak kepada banyak. Okey. Hanya 2 daripada perhubungan ni boleh dikenali sebagai fungsi, iaitu satu kepada satu dan banyak kepada satu. Now, kriterianya adalah tak kisah berapa input dia, tetapi dia hanya boleh memetakan kepada satu output sahaja. So, outputnya at any condition mestilah satu. Kalau lebih daripada satu, maka ia bukan fungsi. Ia will remain as perhubungan. So, fungsi adalah perhubungan satu kepada satu dan banyak kepada satu. Hanya 2 perhubungan ini boleh diklasifikasikan sebagai fungsi. Okey. Now, contoh saya boleh bagi ialah yang ini adalah linear dan yang ini adalah kuadratik. Okey, linear dan kuadratik. Right. Di sini saya ada fungsi f. Okay, nama fungsi itu adalah f. Saya boleh namakan fungsi g, fungsi k, fungsi l. Itu tak kisah, itu nama sahaja, right? Memetakan set x. Set x di mana unsur-unsurnya adalah 1, 3 dan 5 kepada set y. Unsur-unsurnya 3, 7, 11 di bawah fungsi 2x tambah 1. Right? So, tata tanda fungsi adalah boleh kita katakan kalau dalam bentuk ni fungsi f memetakan x kepada y ataupun fungsi f bagi x adalah sama dengan y. Right, di sini fungsi f memetakan x kepada 2x tambah 1 ataupun fungsi f bagi x sama dengan 2x tambah 1. Okey, dengan keadaan x adalah objek dan y adalah image. Apa maksud objek dengan image? Objek ialah kita boleh katakan juga sebagai nilai input. Nilai input maknanya sesuatu yang kita sertakan, masukkan. Masukkan ke dalam mana? Masukkan ke dalam fungsi. So, saya ambil nilai input yang pertama ataupun objek yang pertama 1. Okay. So, fungsi yang diberikan ialah f bagi x sama dengan 2x tambah 1. Jadi, sekarang saya nak nilaikan fungsi ini bila nilai x adalah 1. Maka saya gantikan x dengan 1 dan saya tambah 1, saya akan dapat 3. So, beginilah saya dapat bila x ialah 1, y saya ataupun image saya adalah 3. Saya nilaikan fungsi f ini bagi input 3 bila x sama dengan 3. So, ia adalah 2 darab 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi bila x adalah 3 ataupun input adalah 3 ataupun objek adalah 3, image ataupun output ataupun y ataupun julat adalah 7. Right? So beginilah sesuatu fungsi itu beroperasi.